Alright. Our journey hari ni dalam 250 km je. So dalam 3 jam lebih ke 4 jam lah. So arrival dalam pukul 1 atau pukul 2 di InsyaAllah di Sadar atau Danok. Kita mungkin tak singgah Hat Nyai lah, pasal Hat Nyai pun belum recovery. So kita straight ke Danok insyaAllah. Tapi lalu boleh tak? Tengok keadaan kan macam mana. Alright. Okay. Okay, bye. Okay. Bye-bye. Nakon Sitamarai. Bye-bye. Bismillahirrahmanirrahim. Alah, mana pula ni? Kita gerak pukul 9 suku. Oh, apa tu? Pagi Ahad, sibuk juga Busy lah. Biasalah ya Ahad. busy. Mak-mak nak pergi pasar, Bawa anak keluar makan. orang nak keluar makan. Hari tak kerja kan? Dah jumpa PTT. Ya. Belakang semua okey? Okey. Dah isi minyak dah penuh. Dah full dah. Dah full. Straight Songkla. 220 baht. Minyak dia 6.81 liter. Okey. 3 dah okey. Dia suruh upgrading lah apalah. Bukan masanya lagi. Tengah jalan-jalan nak upgrade apa-apa. Dah. Ngada Okey, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan 242 km. Kalau tengok situ mengambil masa 3 jam 42 minit. Sampai tengah hari lah, dalam pukul 1 lebih sikit lah.
Kita kayuh pelan-pelan. Last push. Last push. Ni kira last route lah dalam Thailand lah. Hari ni. Last route Last day. Last day means malam ni tidur sini lagi kan? Satu malam je lagi lah. Esok dah cross border lah. InsyaAllah. Kita lalu road 408. Road Nakhon straight ke Songkla. Nakhon Street. Ni road pesisiran pantai ya? Jalan dia dia belah pantai lah ni. So kita tak lalu Bandar Patalong semua ha. Okey. Lembu masih ada lagi tengah jalan. Betul lah, baru nak cakap you tak tegur pun lembu tu. Dia warna hitam. Dia Tadi masih warna ada. coklat. Sekarang warna hitam pula. Itu nampak lembu, cakap dengan lembu. Tu lah. Ni ada lagi. Oh, ni lembu Belawan ni. Dia punya tanduk besar tu. Lembu belawan tu rasanya. Ni lalu lah you punya 7E. Sorry, Cafe Amazon in the Garden. Oh, ya ke? Oh, Rasanya. yang cantik tu lah. In the garden. In the Garden. Yang dia ada dry ice sekali dekat dia punya batu-batu tu kan. Yelah. Attraction. Ramai orang pergi situ tu. Semata-mata nak pergi situ je. Ada je kalau dah pergi Hanyai Songkla kan. Mesti sampai situ. Singgah lah situ. Itu kan Cafe Amazon viral. Ya. Sebab garden dia cantik. Dia Cafe Amazon yang itu bukan Cafe Amazon, tu 7E. 7E yang viral belakang dia ada gunung tu. Itu Patalong. Tu Patalong. Yang ambil gambar macam Fuji Island. Itulah bila kita sampai hari tu kita tengok asal ramai sangat, apa yang menariknya, sebab kiri kanan dia tak ada apa pun, nampak belakang pun biasa je, tapi bila orang cakap ada gunung kat belakang tu macam Fuji. Ya. Mula-mula orang tak gambar kat Fuji. Nampak gambar Fuji, gunung Fuji kat belakang. Lepas tu rupanya boleh. Ramai yang naik lah. Yes, bercuti. Berlibur. Tu Koh Samui lah tu. Kot Kalau sini. Lalu sini selalu Koh Samui lah. Koh Samui lah tu. Ada kawan ke? Tak tahu. Malaysia ke ya? Malaysia kot. Thailand. SADB. Thailand. Antara motor yang famous kat Malaysia, Thailand, Europe. SADB ni. Famous ya? Famous. Motor handsome memang lah. Motor ni dia lain macam sikit vibe dia. Dia semua orang tegur. Berhenti mana-mana mesti ada orang tegur. Tu je. Mesti ada berkenan lah. Ada orang tanya. Banyak orang tanya info-info pasal motor ni. Semat lah, apalah. Thailand pun dia cakap Thailand. Apa benda dia cakap pun aku pun tak tahu. Tapi dia sembang macam-macam. Okey lah kata. Alright. Okey lah. Nanti kita review lah pasal motor ni. Bila 6,000 km kita jalan daripada Thailand ni, dalam Thailand ni selama 20 hari lebih. Tengok apa dia punya performance. Ya. Alright. Wow, ada apa tu panggil tu? Kicap angin ke apa? Iyalah. Wind apa? Kicik angin ni apa? Wind apa? Alah, ilah Allah, lupa lah pula. Wind turbine Apa nama?
Kenapa ada kat sini? Ni untuk power lah. Power generator. Oh. Selain daripada solar, pakai ni lah untuk power. Untuk elektrik. Kita tak buat. Dia orang buat. Mungkin sesuai angin kot. Angin dia kuat. Kalau tak, dia tak boleh rotate tu. Yalah. Wah, ada banyak sini. Lapang je, lengang je, tak ada orang. Macam padang jarak, padang terkubur. Oh, kita dah nak sampai Kedah balik ni. Sawah padi banyak. Kan? Macam alien. Wow, suka kita tengok, cantik. First time I lalu sini rasanya. Yalah. Bye-bye. Windmill ya, windmill. Tapi windmill tu, yalah, windmill lah dia panggil ni. Betul lah ni, tepi laut ni. Laut tengok. Oh, iyalah. Tepi laut. Tu PTT. Yelah, tapi dia bukan ni. Kalau nak berhenti yang tu lah. Ke nak berhenti Yelah. sini je? Berhenti yang tu lah. Berhenti yang viral. Ada garden. Rasa bukan ni. Dia dekat jabatan tu. Hat Nyai 28, Songkla 22. Ni macam dekat pelabuhan ke? Port belah sana. Oops. Jalan je ke? Oh, astagfirullahaladzim. Lori tu jalan je. Tu PTT tu. Ni. Oh, yang ni. Betul kan rasanya? Sekejap, kita check. Ya. Oh, PTT ni. sebab ada benda ni. Betul ni. PTT ni. Kan? Yalah. Hebat you tak pakai wrist pun Tak payah. Memori bagus lah. InsyaAllah.
Halo, makcik. Kita singgah dekat PTT yang viral, Cafe Amazon dia yang garden tu. Keluarkan boy isi minyak. Betul lah, hafal you Ha. Ramai orang. Nak pakai sini je. Okey. Dah sampai? Dah sampai. Kita rehat dulu sekejap. Kopi-kopi dulu. Oh, ya ada taman garden tu. Ramai orang Malaysia. Cap dekat dalam tu. Kenapa ni? Bawah seat Berhenti kat sini kan? Ada sebelah 7E tu kedai pastry halal ni. Baru buka, berebut-rebut orang beli. Macam sedap. So kita cubalah. Sebelum ni tak ada. Oh, tak ada. Sebelum ni tak ada. Baru buka. Kita try, okay? Oh, nice here. Penuh ketenangan. Taman-taman, tempat lepak, luas kat sini. Besarlah tempat ni. Tempat dia ni tempat viral lah. Selalu orang oot. Fuh. Kita dah nak gerak. Bas Malaysia sampai kat sini weh. Mau tak penuh Cafe Amazon ni. Baguslah. Patutlah ramai. Diorang tak dapat pergi Hat Nyai tu, diorang pergi ke Songkla lah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala. Alright, kita guys. lagi 80 kilo je nak sampai Danau. Apa tu? Payung. Ni kena U-turn depan. Yes.
PTT Cafe Amazon yang viral dengan garden. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye Songkla. Bye-bye Songkla. Oops. Yes. Laut ke? Laut lah. Oh, tapi laut dia macam air besar je. Maybe. Tak adalah. Air Sama pasang je. ni, air pasang kot. Sama je. Sama je. Sama je. Oh, left and right. Yes. Sama. Ada 2 jambatan. Oh, okey, faham. Di Songkla ni ada 2 jambatan. Air laut dia tidak membiru. Mentang-mentang dah naik kapal itu hari, warna biru hijau air dia. Tu tengah laut. Yelah. Bye-bye bridge. Tapi bridge ni tak cantik ni. Saya tak suka. Bye-bye. Kita hanya mampu merancang, tapi yang menentukannya Allah. T-Mac tu memang calon utama lah, dia yang akan pergi. Tapi Kena potong last di minute. saat akhir tu yang dia kecewa tu, dia buat perangai oh. So tak boleh percayalah. Sama juga dengan kehidupan kan. Memang kita merancang sekali tak dapat, ataupun kena tunda, kena cancel, kena apa semua kan. Kena tukar. Kena tukar, kena macam-macam. Oh. Kena replacement. Masalahnya sekarang ni T-Mac pun pandai mengajuk oh. Kalau orang tu I boleh terima lagi. Email mengajuk sampai tak boleh start. Main-main. Kuat mengajuk oh. Tapi Abang Long GS juga tenang. Abang Long kalau dia buat perangai lagi dia nak kena, sebab tahun lepas dia dah pergi. T-Max tu. Aduh. T-Max tu memang net ranking, memang dia yang pergi. Dah confirm dah dia pergi. Dah beli barang, dah beli apa? Dah beli betul. Mau tak dia mengajuk. Kalau I pun sentap jadi dia. I sentap gila weh kalau I jadi dia. Tak apa, balik ni kita pakai dia. You kena manja-manjakan Manja dia. dia. Tolonglah. Aduh, you. Boleh you buat pilihan lain Aduh. Tapi betul lah pilihannya kan. Tepatlah. Kalau kemampuan itu, dia. Betul. Kalau kita bawa T-Mac itu, pisang lah 2-3 perkara kita. Yelah, I takut dia tak mampu je. Bukan nak kata dia tak bagus, dia bagus. Okey, sedap semua. Tak ada masalah pun. Selesa. Tapi bila ada yang adventure sikit tu, betul-betul. Agak ni lah, agak mencabar lah sikit. Mungkin dia tak mampu nak buat kerja tu. Mungkin okey, tapi yalah kita struggle sikit lah kan. Ya. Itu je lah. I takut tergolek dog je kalau dengan dia. Sebab dia bukan adventure. Betul. Welcome to Hat Nyai. Dah terjawab dah hari tu I tanya you public transport kan. Ni lah public transport diorang punya, tak ada bas. Memang pakai tu je. Pakai tutut ni je. Dia akan berhenti ambil orang. So dah terjawab. Sebab I ingatkan public transport dia ada bas ke macam kita. Ni ada. Ni.
Macam ni, inilah public transport dia. So dah boleh tidur dah. Dah boleh tidur. Dah ada jawapan. Hat Nyai. Hat Nyai. Yes, Sampai Hat Nyai dah. Dah. We arrive in Hat Nyai. Welcome to Hat Nyai. Welcome to Hat Nyai. Mana yang rindu Hat Nyai tu? Ni ada Hat Nyai. Ni hari kita tak singgah Hat Nyai bos. Kita tak singgah Tak singgah kan? Hmm. Sebab Hat Nyai masih unpredictable. Masing-masing semua seram dah nak singgah Hat Nyai. Cuaca pun macam mana mendung juga ni. Tunggu Hat Nyai dah pulih balik semula nanti baru kita datang. Ya. Lepas-lepas raya okey kot. Nanti kita bawa anak-anak. Tapi seram lah nak tidur. Oh yelah. Tempat kita selalu tidur tu banjir gila. Masuk air 3 tingkat. 3 tingkat ya? Lobi. Sangkut lobi semua. Yelah daripada basement, lobby kan. ASEAN Plaza. Tu ASEAN Night Market lah. Tu Central Hat Nyai. Central Hat Nyai. Yang I beli seluar tu kat sini Ya, rasanya. Seluar Adidas. Lepas tu naik motor T-Max. Lepas tu kena apa tu? Accident. Lepas tu seluar I kena exhaust. Lepas tu ambil kau bagi pertama repair seluar tu. So sekarang boleh pakai lah. Lubang tu kena exhaust. Yalah. Nasib baik kena seluar, kena kulit kaki. Melecur bai, melecur. Aduh, sebab itulah kena pakai proper walaupun dekat kan. Betul. Dia tak tu seluar motor dia tebal. Dia ada protection kan. Okey, goodbye Hat Nyai. Goodbye dah? Goodbye. Lagi 2 km dah sampai Sempang nak pergi ke Sadau. Ni depan ni. Alhamdulillah tak jam. Alhamdulillah. Patani kiri, Sadau terus, Patalong kanan. Kita semakin hampir ke border. Apa kau lambat-lambat aku? Dia takut lah. You tak nampak dia. Kau duduk situ buat apa?
Sekarang macam mana decide? Nak duduk sini ke nak Okey, keluar sekarang pukul ke? 2 Sampai border ni dalam setengah jam sampai ni. Border ni 44 minit maknanya baru pukul 2.30. Betul tak? Pukul 3. Pukul 3 kata. Pukul 3 sampai. Pukul 3 kalau kita cross Pening 1 jam setengah je. Oh, tak jauh. 1 jam setengah dah sampai Pening. Rasanya better kita keluar je, tidur Pening je lah kot. Kita makan char kway teow. Rehat dekat Pening. Besok pagi kita tak adalah jauh sangat. Betul juga tu. Sebab hari pertama kita masuk Thailand tu pun kita dah tidur kat Sadao ni. Yalah, betul. I setuju. Okey. Sebab awal lagi. So dia macam kita sampai awal. Char kway teow, nasi kandar. Alamak. Kita tidur Sunway, dekat area Sunway tu pun boleh. Sunway? Sunway tu kan ada Sunway tu. Okey je. Ke kan kita nak singgah dekat tu? Dekat makan mi udang. Sungai Dua. Boleh je. Tak nak makan nasi yang heavy kan? Makan mi udang Sungai Dua tu. Okey kat situ. Lepas tu daripada situ kita decide nak turun mana. Boleh. Nak turun Pening ke nak balik KL? Kita bukan sihat juga. Jauh dia ni berjalan rupanya. Tak sedar je. Press. Press dia dah sampai. Aduh. Alang-alang dah dekat mi udang. Terus. Dah sampai KL Malacca. Alamak. Pukul 8, pukul 9 sampai Kuala Lumpur. Pelan-pelan kayu. Sampai Pening KL 3 jam je. Yelah. Sakit. Barulah overlander. Itulah dia nama dia, Ride to Everywhere. Mana-mana je, tak ada planning sangat lah. Boleh betul. je. Boleh je. Sebab awal lagi kan. Kalau dah pukul 4, pukul 5 tu mungkinlah kita fikir je kan. And then cuaca dia pun cantik. Cerah. Kita tengah cuaca okey ni. And then dia tak adalah panas kan. Tak panas. Lepas tu tak hujan. Tak hujan, kita tak takut panas. juga balik hujan kan. Nanti hujan dah satu kerja pula. Kalau hujan tak selesa. Bawa motor kan. Ya lah. Mana nak pergi ni? Kiri kanan. Ya Allah Akbar. Kena kesabaran yang tinggi. Maknanya kalau kita tunjuk pagi kan, daripada KL, kita boleh sampai Nakor Ratchasima. Oh, yang tadi tu? Sebab kita balik ni pun okey je. Kita boleh sampai petang kan? Maknanya melepasi Hat Nyai kan? Boleh lah. Selalu kita nak sampai Hat Nyai je. Lepas tu, kalau macam nak pergi Koh Samui kan? Tak payah tidur Danok, tidur Nakor je. Betul. Tidur Nakor besok tu dah tak jauh nak pergi ke feri. Pergi Donsak. Bijak. Semakin pandai, semakin advance. Okey lah, routes kita yang buat. Ya. Suka hati Kita nak je pergi yang mana. decide. Kalau rasa nak rehat, kita tidur. Itu je. Ya.
Diorang punya cross-cross ni terkejut-terkejut kita Sebab itulah kalau kita, negara kita siap ada pagar semua. Kalau tak boleh cross memang tak boleh kan? Yalah, betul. Ni baru masuk Kembar. Kembar. Seram kat situ lah dia orang ni. Hijau. Penang mari. Inilah Sadao. Oh ni Sadao. Yes. Welcome to Sadao. Yes. Sadao ni ada pejak pos, apa. Dia ada hospital, klinik macam tu lah. Padang besar. Padang besar. Padang besar masuk kanan. Padang kota? Padang kota. Penang no, Padang kota. Bye-bye, Sadao. Bye-bye, Sadao. Bye-bye, Sadao. Bye-bye, Sadao. Bye-bye, Sadao. So, kita menuju ke danau. Yes. Semakin hampir. Nanti bila ayam berkokok, macam mana? Ayam berkokok? Pisahlah. Ayam berkokok? Cerita Ali Setan. Oh. Suara kekasih. Amboi, lama betul cerita tu. Tu cerita orang tua-tua. I muda lagi. Alamak. Pecah tembelang pula. Pecah tembelang Azura lah. Apa tu? Azura. Azmel dengan Oji nak berpisah lah. Dia kan satu malam tak tidur lah. Dia orang dating lah. Suara kekasih kot cerita tu. Okey. Lepas tu dia katalah esok bila ayam berkokok kita akan berpisah. Kita akan membawa haluan masing-masing. Aduh, sedih. Sedihnya. Kena tunggu ayam berkokok. Tiba pagi tu tak ada ayam berkokok. Macam mana? Yelah, tunggu sampai ayam berkokok lah baru berpisah. Oh, tu sebab alasan dah tu, alasan. Alamak. Oh, sedih oh. Sedih Oh, mesti nangis-nangis masa tu lah. Oi, bengkak mata. Bengkak mata. Tengok 5 kali pun 5 kali menangis. Skrip pun hafal, okey? Ayo. Ali Setan lah, Azura lah, suara kekasih. Memang meletup Oji masa tu. Azura, dia kan berlakon. Jamal kan? Jamal dengan Oji. Oh, Jamal dengan Oji. Ali Setan, Oji dengan Azmil. Suara kekasih, Azura. Apa tu? Oji dengan Azmil juga. Oh, cerita orang tua ya? Cerita orang tua-tua. Baby boomers punya cerita. Alamak. I baru tengok sekarang cerita tu. Oh, yelah. Betul lah tu. Diorang kata best kan? So, I tengok lah. Cover line. Mana ada cover? Betul lah. Yeah. Oh, zaman you ke cerita tu? I tak tahu. Aduh, ya. Ini sebuah kisah
cinta dari seperti bunga yang lelah. Kalau ada jumpa pokok-pokok getah ni dah nak sampai lah. Ya. Betul sangat. Betul sangat. Sangat betul. Betul sangat. Dia lambat. Lambat. Ingatkan apa? Yelah. Welcome to Danau Seronok. Darul Seronok. Astaghfirullahalazim. I pula macam terkesima you cakap Darul Seronok. Oh, Danau daging apa? Daging harimau menangis. Harimau menangis. Ya, tu jadi seronok tu. Yalah, betul lah. Tak ada orang tak ada orang. Hari Ahad tak ada orang. Pakcik dah pakcik. Pakcik berniaga tak? Tengok. Mana pakcik? Ni. Pakcik dah susun kursi dah. Kursi meja. Ni pakcik tu pakcik. Dah balik. Bye-bye pakcik. Dia pun confused. Apa pula tu? Aku. Ada peminat. Itu pakcik nasi kerabu Cik Ta. So Cik Ta macam mana? Kita teruskan je lah Terus je lah. Tak payahlah Kita tidur Danau awal lagi. Kita baru 2.30 ni. Dekat Malaysia 2.30. Kita selalu kat Danau ni kita urut. Tapi hari tu dah urut dah. So dah tak ada apa nak cari dah. So kita gerak keluar lah. InsyaAllah. Kita balik ke Malaysia, ke pangkal jalan. Yeah. Okey. Malaysia tanah airku. Okey. Ni dia Bon Voyage Bon Voyage selepas sedih lah pula. Sedih lah pula. Selepas beberapa 20 lebih hari kami merantau di Thailand dan hari ini kita telah sampai ke border. Okey. Nak decide tadi tidur sini tapi awal pula sampai 2.30 dah tersampai sini. So baiklah kita balik dulu ke Malaysia, cross border dulu, nanti kita fikirkan bila dah sampai nanti. Kita cari kuih tiaw. Alamak. Lain macam. Alhamdulillah. Sebelah sini ke sebelah sana itu I tak ingat. Motorsai mana? Sini Okey. Kita berhenti depan aku. Ya. Okey, alhamdulillah. Wish dah nampak bendera Malaysia tu. Alhamdulillah sampai. Okey. Dah lepas cop pasport, sekarang kita nak ke sini. Okey, alhamdulillah guys. Pukul 2.30 pada hari ini 21 hari bulan 12. Maka selesailah sudah kita punya trip North and East Thailand 2025. Daripada 3 hari bulan sampai ke 21 hari bulan. Alhamdulillah. Tu border belakang dah lepas. Kita dah chop dah. Okay guys. Kita boleh record? Boleh. Bye-bye Thailand. Bye-bye Thailand. Bye-bye. Bye-bye Thailand. Bye-bye. Oh, nanti nak buat traffic lights ni. Ya. So, selamat datang ke Malaysia. Welcome back, Cik Ta. Welcome home. Home sweet home. Home sweet home Yes. Alright. Tu baru nak masuk, ramai baru nak masuk. Kita dah settle dah kita punya kerja trip kita. So kita nak keluar. Kita New Year di Malaysia. Yeah. Okay. Sure ke Malaysia? Yes, bersama family pula. Bersama staff. Lebih better lah. Okay. Okay, bye-bye. Tak ramai orang Alhamdulillah lah tak ramai. Betul, tak ramai. Maknanya memang orang tak pergi lah Hat Nyai.
Alhamdulillah selesai cop pasport. Yes. Dia dah buka. Thank you. Thank you, Ketaki. Alright. Thank you. Thank you. Thank you. Okay guys. Ada satu lagi roadblock je. UPP. Saya ada member kerja sini. UPP. Abang Ad tu. Abang Ad Tamrod. Tapi sekarang dia dah pindah ke Balai Polis Bandar Baru. Ingatkan dia dah pindah ke Putabek. Alright. Okay. Last checkpoint. 1, 2, 3. Go. Goodbye. Goodbye. Bukit Kayu Hitam. Goodbye Bukit Kayu Hitam. Sayonara. I'm gonna miss you. Okay. Alhamdulillah, selamat sampai ke tanah air tercinta. Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukur pada Allah. Selamat semuanya. Selamat, Alhamdulillah. So kita ada lebih kurang dalam 450 km lagi untuk push ke KL lah. Tapi hari ni kita tengok Push rank lah. push rank. Push ke KL lagi 450 km. Kalau ikut okey je ni sebenarnya. Pukul 3 kita gerak kan. Pukul 8 9 insya-Allah sampai lah Kuala Lumpur. Macam mana? Nanti kita fikirkan. Nanti kita fikirkan. Kita betul. decide Tengok lagi. penat ke tak ke, ngantuk ke tak ke. Kan? Ni Tapi macam terlebih energi ni. yes. Tadi dah kena latih pula. Ya, sebab Kopi kita dah Amazon. banyak berehat atas kapal. Alamak. Kan? Yelah, Bangkok berehat 2 malam kan. Lepas tu atas kapal rehat lagi. Lepas So kita tu push rank lah. Kita push rank Ui, Oi. kejut je. Ingatkan nak ke depan. Rupanya nak masuk kanan. Alright, kita berhenti isi minyak dulu, top up balik minyak, pakai minyak Malaysia. Biasanya kat situ kita akan tukarlah SIM card kita, whatever semua. Kena kopi sikit lagi, and then kita push. Tak, kita dah dapat minyak murah lah. Kan? Kalau tak minyak 200 baht. Aduh. Kita dapatlah minyak kita, minyak subsidi kita balik. Alhamdulillah. Tu sayang Malaysia tu. Aduh. Ciao. So, je Malaysia tak panas 35. Kalau tak kita cecah 30 je. Ya. Okey lah. Tetap Malaysia tanah airku. Wah. Ya, Malaysia, oh tanah airku. Sambung. Tak ingat lirik dia. Mana tempat isi minyak tu? Depan. Oh ni, depan ni. Yes. Petronas. Bukan PTT lagi ya, Petronas. Kita main Petronas lah pula. Petronas Malaysia. Oh, ingatkan polis tadi. Custom ke apa? Oops. Yes. We arrive. Oh, kepala batas. Kepala batas. Ni mesti kawasan Muslim. Aduh, teruk dah ni. Sampai sini pun nak jadi kawasan Muslim lagi. Ni kawasan Muslim. Ini dah halal punya job lah. Oh, sini halal lah. Kenapa perlu kau masuk kanan ni? Aku tak faham ni. Kenapa? Kau baru nak U-turn. Nak U-turn baru nak fikir. Itulah dia. Sudah sampai Jitra. Sampai Jitra dah? Yes, Oh, Jitra. Dewan Kawasan.
Naik atas motor ni sama je macam kat Thailand tadi ya. Sama je. Tak ada beza? Tak ada beza. Tukar tempat je beza dia. Oh, tukar tempat. Nombor plate pun dah tukar-tukar dah ha. Kalau tak sebelum ni nombor dia berpuntal-puntal sikit kan. Tak boleh nak baca sangat. Ni banjir. Banjir. Kat mana? Ni tak lepas ni banjir. Oh. Kalau air besar naik lah. Oh, siapa beli rumah sini pisang lah. Oh, sini kawasan banjir. Kawasan banjir ni. Siapa beli rumah bawah ni pisang. Wah, nampak gunung lah sebelah sana. Mestilah, Malaysia pun ada lah. Bukit Bukau. Cantik oh, Malaysia pokok hijau-hijau. Highway dia tak ada lembu lah. Tak ada. Takut ada lembu tengah-tengah tu. Dia taruhnya lembu kat situ. Diikat, dia bagi makan lembu. Tengok sini ada divider tu, ada pengadang mana boleh cross-cross. Kecuali tempat yang betul baru boleh cross. So tak perlu risau lah kalau dekat sini. Bandar Darul Aman, Al-Ustaz, Kuala Lumpur. Dah lepas dah apa tadi? Danok, Darul Seronok. Jangan tak lepas. Wow, cantiknya. Jangan jerit lah, sakit telinga. Sebab cantik sangat. Ayo. Excited. Lama tak balik Malaysia jadi macam ni lah. Alhamdulillah. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oh, ni apa depan ni? Ni tasik lah. No, depannya buat bumbung hijau ni. Betul. Betul. Lama tak jumpa betul eh? Jitra Wang Tepus. Betul. Highway ni boleh lalu tak motor? Come on lah. Malaysia babe, mestilah boleh lalu tol. Thailand je tak bagi lalu tol. Kat Tapi jalan lain dia tak ada tol. dekat Bangkok je. Kat Bangkok je ada tol. Allah Akbar. Cantik. Ini highway 4 ke? Apa dia? Ni highway 4 ke? Malah nak layan cerita. Alamak. Macam-macam lah. Highway 4 lah, apalah. Dah habis dah. Dah habis lah. Dah masuk Malaysia, tiba hakikat. Jangan dikenang lagi dah. Jangan dikenang. Next year pula, kita repeat. Okey, insyaAllah. Cantiknya sawah padi. Macam dekat Kanchanaburi juga. Kita pun ada.
jam Ni K16 baik. K16. Ha. Memanglah laju 1600 cc. Oh, memang dibuat khas untuk laju. Yes. Malulah dia kalau slow. Okey, faham. Cantiknya hijau. Kalau dah apa? Dah tuai padi semua tu dah berbuah, dia menguning. Dah start jam dah ni. Dari mana ni? Ni daripada Sungai Petani menghala ke Penang. Jam. Patutlah you cakap lama perjalanan nak sampai tu KL. Lama ni. Siap berhenti dah. Ni biasalah orang bercuti sekarang kan. Cuti sekolah pula dah start. Cuti sekolah dah start hari Minggu. So rancanglah perjalanan anda. Ya. Tapi apa pun kita tetap kena hadap. Oh, ada buat jalan kot. Tu yang jadi jam ni. Oh. Ayalah. Ni block lane ni. Block lane. Panjang jam dia. Tu nama dia jangkrak. Jam grand. Tak ada apa pun. Itulah. Jalan jam je. Banyak kereta. Bertam Perdana. Yes, kita dah sampai Bertam. Kepala Tengok. batas. Kereta masih banyak lagi. Masih jam. Dari tadi lagi. Dari Kedah sampai ke Penang ni jam ni. Daripada Sungai Petani ya. Ha. Ada bos jam. Nak buat macam mana? Tak adab, tak jalan. Ya. Nak tak nak, redah je lah. Kedah je lah. Biasa perjalanan 2 jam jadi 6 jam. Betul Macam tu lah. lah. Yang paling kesian dekat driver lah. Aduh. Penumpang-penumpang semua dah tidur lah ni dalam kereta. Penumpang lena lah jawabnya. Sejuk pula tu. Oh. Dengar lagu. Oh. Layan. Ya. Driver makanlah kuaci lah. Makan asam lah. Naik motor pandai muka, tak ada tidur. Alamak. Tapi baju Paul ni belakang dia ni,
Macam-macam boleh letak tau. Dia macam ala-ala beg Doraemon lah. Boleh letak kipas, boleh letak kuaci, boleh letak phone. Bagus jaket dia ni. Itulah dia. Yelah. Semua tu kena pandai lah. Ada tempat boleh simpan, kita simpan. Itu pun kita tanya dulu, boleh tak nak letak kat belakang ni. Kalau dia izinkan, alhamdulillah. Kita letaklah barang-barang sikit. Poyo juga. Boleh tahan ke poyo dia? Boleh lah. Aduh. Barulah happy naik motor. Matahari dia suluh mata ni. Yes. Sekarang pukul 4.23, 4.30. Kita dalam mata sepet, nak buka mata sangat pun tak boleh. Itu pun dah pakai visor hitam dah tu. Tapi tak apa. Ku gagahkan juga abang kata Paul. Ku redah. Hadap. Hadap. Lagi? Dah, tu je. Tu je. Kejap je ni. Kejap lagi okey lah. Yalah. Ni nak sampai Tol Sungai Dua dah ni. Mental kena kuat lah. Yes, mental kena kuat. Tak boleh koyak. Jadi bikers macam tu lah. Mental mesti mau kuat. Push, ni nampak ada mi udang. Mi udang. Rumah makan Pak Long, mi udang, ikan bakar petai. Biasa you pergi makan kat ni? Depan sikit ni. Sedap tak yang depan? Boleh lah. Oh, sini memang kawasan mi udang? Mi udang lah semua ni. Di kedai ni pun boleh. Idam mi udang ni pun boleh. Tak pun depan ni Laksa Sotong Sungai. Tak ada orang? Tak ada orang. Tak buka lagi kot. Tu ada. Ni boleh kot. Ni yang biasa kita makan kan? Boleh ni? Boleh. Kena kita U-turn. Nanti nak pusing kan? Nanti nak pusing. Baik kita pusing. Pusing siap-siap. Sebab kedai ni kita dah makan. Kita kedai pusing pula. Lala. U-turn. Ni PRV? Proton ni? Yalah, Penang. Yang Penang. Oh, sama dengan you PRV 774. Penang Mai. Mana kedai tadi? Depan lagi. Semua pula nak berhenti kedai ni. Aduh. Kedai Ida. Semua nak makan sini. Itulah. Hai. Sini. Oh, tak boleh. Dia ada apa tu? Sebelah ni je.
Oh, mungkin I punya lah. Okey. Ni Penang Penang. Ni Seberang Perai. Seberang Perai. Ni ada tempat lepak ni. Nampak ni. Tepi tu tepi laut. Dia punya tempat rehat ni memang tepi laut. Arena dia. Jauh betul dia bawa kita pusing. Padahal ikut atas tu tadi, kejap je kita sampai lah. Tu lah. Kalau ikut highway tu tadi, dah lama dah sampai. Mak ai boleh. You punya memang kena cas lah. Kita dah sampai Citadine, Penang, Seberang Perai. Malam ni kita lepak sini dulu. Kira untuk hari ni kita off kat sini lah. Alright guys, Alhamdulillah dah selamat sampai ke Malaysia akhirnya. Alhamdulillah. Inilah dia. Ada pantry ya. Pantry. Lepas tu ada tempat rehat. Macam ini macam nak beli apa rumah. Okay guys, rehat-rehat. Jadi Penang. Tengok view. Nampak apa? Nampak pulau tak? Tak nampak. Nampak Seberang Perai kan tu. Right. Wow. So nice.
Ada ke audio? Akhirnya jumpa. Katanya lah. Tapi kita try dulu. Ni dia punya Pak I kuih tiao kerang. Tapi dia tak ada yang basah. Dia tak ada yang masak. Dia kering je macam ni. Kering. Seberang fry depan masjid. Ada masjid tadi. Seberang fry. Nanti waste je. Waste dekat apa Siakap. Apa benda tadi? Siakap keli. Siakap. Ikan gelama. Bukan. Apa nama dia? La ilaha illallah. Nanti dah kita tahu. Makan Okay, dulu. makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim.